Okay guys, vlog kali ni kami akan ke Phuket. Apa tu ya, pergi Phuket dan ada lagi lah kita orang punya route dan plan. Nak tahu lagi kita orang ke mana, stay tune dan tengok video ni sampai habis. Alright guys, kami on the way ke Arena Rawang. Member aku dah sampai tadi. Memang lambat sikit lah. Bukan lambat sikit, lambat banyak jugalah. Sepatutnya on the bike pukul 7.30. Sekarang dah 7.22. Jadinya kita akan cuba rush ke sana secepat yang mampu lah. Tak nak terlalu rushing, bahaya pula. So hopefully kawan-kawan yang dah kat sana tu jangan marah lah Okay, hari ni memang yelah dekat nak Chinese New Year kan. So kereta aku tak tahu, dia macam extra trafik, jadi extra jam sana sini pagi. And then first time aku ride pagi-pagi ni hujan. Tapi tak hujan lebat lah, hujan renyai je lah. Okay, dia dah dekat sini dah kurang sikit trafik. Tadi sebelum tol Subang tu banyak agak kereta. Alright guys, jom kita fokus pada perjalanan on the road. Alright guys, lagi 500 meter ke hentian Rawang. Kita orang dalam 5 minit lah, lambat kot ni. So rider-rider lain aku rasa semua dah sampai tu. Tak tahulah kan, kot ada yang tak sampai lagi. Dan maafkan saya wahai kawan-kawan. Alhamdulillah tiba di Arena Rawang. Maaf le lambat. Lambat Ada dia je. Ini jajan. Jajan. Jajan tu. Tu tanya Mamat tu, dia lambat bangun. Jajan Ada pun. Zan. First time jumpa ni. Ada. First time jumpa dua orang. Dah ada dia. Menunggu dia tadi macam isi minyak luar, isi minyak cacak kan. Lepas tunggu, aduh mana Mamat ni. Alip dia risau. Takut dia barai ni. Semalam dia cakap kau apa? Paling lewat 9 lah. Tapi mana sebenarnya tak ada borak-borak Ada. Dia tak dengar cakap abang tu. Abang tu tidur lah pukul 8 kan. Hai guys, kita tengah tunggu seorang lagi. Dua orang lagi. Dia lagi sampai, terus gerak seorang dah sampai. Takut dulu kata ni. Hujan.
Alright guys, semua dah complete. Kerja lari kita gerak ni. Lambat. Kali tu dia dah pernah kali. Alright guys, sekarang kita akan bergerak ke R&R Sungai Perak. So mungkin akan breakfast kat sana lah. Estimate dalam berapa dalam 2 jam macam tu lah. Tengok pada kelajuan lah. Alright guys, enjoy the ride. And thank you kepada yang dah support channel aku, yang dah like, yang dah subscribe. Aku cuba buat yang terbaik. Alright. Alright guys, semua complete. Aku dah kat belakang. Tadi saja tunggu untuk ambil video jap. Okay, hari ni aku, kalau korang perasan, jaket baru, seluar baru. Dua-dua jaket ni dari dua-dua atas dan bawah ni dari LS2. Okay, kenapa aku pilih LS2? Sebab dia murah dan ngam-ngam untuk saiz orang Asia ni. Betul. Contoh macam aku kan, seorang rider yang pendek dan gemuk. Maknanya pendek dan lebar, susah nak jenis seluar tau. Sebab kalau aku beli normal size, seluar dari brand lain, aku punya knee guard ni akan ke bawah sangat. So dia tak akan duduk kat ni. Jadi no point lah aku pakai seluar riding gear kan. Sebab protection tu tak function. So aku tengok-tengok online apa semua, jumpa dekat Shopee, seller dari Penang. Nanti aku share link. Dia memang bawa masuk LS2 short size. Dia ada 3 size sebenarnya. Normal size, short size dengan long size. Long size tu untuk orang yang terlalu tinggi lah. Normal size tu untuk orang biasa. Short size tu orang-orang macam aku lah. Gemuk pendek orang cakap. So alhamdulillah lah, size ni memang ngam dengan aku. Okay guys, LS2 ni not bad sebenarnya. Memang kalau tanya aku standing lah. Sebab dia CE rated apa semua kan, dia punya protection kan. Jadinya selesa lah. Baju ni pun, jaket ni pun jaket mesh. Sebab kita orang tengok fokus cuaca panas. Tapi pelik pula pagi ni mendung kan. Tapi tak apa, at least taklah panas kan pakai baju. Sebelum ni aku pakai baju LS2, memang panas gila lah. LS2 pula, Aris Taichi. Aris Taichi tu memang panas gila lah. Sebab dia memang all weather punya jaket. So angin memang tak masuk lah. Ada mesh sikit je kat depan. Mesh depan 2 dengan belakang kan. So macam panas lah sebenarnya. Macam ni all around lah. All around dia memang mesh kan. So kali ni memang aku bawa baju hujan lah. Sebab kalau hujan memang completely basah kan. Sebab mesh kan. Alright guys, aku harap korang enjoy the ride. And let's go. Hentian selepas ni adalah Sungai Perak. Guys, aku rasa dia orang nak berhenti kat reda Tapah ni. Mungkin sebab Sungai Perak lagi sejam. Tak tahulah ni nak berhenti kenapa ni. Dah penat ke apa. Tak apa, jom kita berhenti.
Yang mana bang? Alright guys, sekarang kita akan bergerak ke kita akan isi minyak penuh. Lepas tu terus shoot ke Macam biasa. macam biasa? Pasal jauh sangat. Oh, okey. 2 jam. Alright. Gerak je. Kita akan gerak ke Sungai Perak juga. Mungkin ada yang tak larat kan nak terus shoot ke mana? Ke Sungai 2. So tak apa. Kita pergi Sungai Perak dulu. Rehat-rehat lagi. Sini ke Sungai Perak dalam sejam lah. Alright, let's go. Bapak bising exhaust. Alright guys, update cuaca alhamdulillah so far panas. Tiada tanda-tanda nak hujan, cuma awan dia banyak lah kan. Tak tahulah. Harap panas sampai ke Hanyai lah. Betul. So next destination kita orang ialah RNR Gurun. So mungkin ke situ akan review lagi ke, ataupun sebab biasa kita orang akan review dekat BHP yang sebelum border lah. Sebelum border, sebelum kita masuk border tu kan belah kanan ada BHP. So biasa kita orang akan review dekat situ. Tengok macam mana dekat Gurun nanti. Ya Allah, bahayanya kereta ni. Signal tidak bagai. Pakcik, bahaya pakcik. Balik. Pakai coklat. Apa, ngantuk ke? Okey. Ngantuk kena berhenti. Buat dua biar lah. Kita tak tahu. Alah, sekejap gini kan dia orang sampai je, tak lama tu kita sampai lah. Alright guys, berhenti kejap. Member ngantuk. Dia ada tak? Alamak, ada tak? Alright guys, quick update. Tadi berhenti jap dekat RNR ke? Bukan RNR, Halo Kongsu punya Shell. Member kat depan ni ngantuk. So stop for a quick bite. And then sekarang kita on the way menuju ke RNR Gurun. Alright guys, sekarang kita orang berhenti dekat hentian Sungai Muda. So kejap lagi nak isi minyak dekat depan, dekat Shell. Lepas tu terus shoot ke BHP Bukit Tangga lah. Sebab tadi ada seorang rider tu, dia pergi buat surat pengesahan sebab dia bawa motor bapak dia. So nama motor nama ayah dia. So kalau dalam grant bukan nama sendiri, kena buat surat ni lah, surat macam special approval lah, mengatakan yang owner motor bagi bawa masuk motor ke Thailand. Macam tu lah lebih kurang. Alright, jom gerak. Alright guys, sekarang kita akan terus ke BHP Bukit Tangga. Aku akan isi minyak kat situ je lah. Yup. Aku tak tahu nak buat video ni nanti panjang mana. Mungkin aku akan bahagikan part by part lah. Alright.
akan masuk ke Thailand. Number 0, 3, 4, 1, counter 1. Dua lagi. Alright gang, alhamdulillah kita dah sampai di danau. So lepas ni semua akan pergi makan tengah hari sebab perut lapar. Masing-masing semua lapar. Aku pun tak makan tadi. Dekat Renal tu makan sikit-sikit je. So tak silap aku ni lagi ada yang nak tukar duit sekejap, lepas tu terus pergi makan lah. Makan dekat tempat halal dekat danau ni. Dekat danau ni banyak tempat halal, so tak ada isu lah. Alright, so hari ni lepas makan je lagi kita akan terus ke Hat Yai. Kita akan ke Hat Yai dan bermalam dekat Hat Yai dululah. And then besok pagi baru shoot pergi Phuket. Okay guys, ciao. Alright guys, sekarang kita dah on the way ke hotel. Cuaca panas. Pakai mesh pun panas. Imagine kalau aku pakai RS Taichi tu yang all weather jacket tu, memang berganda-ganda panas dia. Nampak macam tenang je hanya tak tahulah kan. Mungkin sebab tragedi banjir tu masih ramai pelancong Malaysia tak masuk. Sama macam dekat border tadi juga. Dekat border tu pun tak ramai orang Malaysia. Mungkin tengah hari kot, ataupun disebabkan nak perayaan Chinese New Year ni kan. Aku pun tak sure. So tak ada apa sangat nak tunjuk dekat danau menghala ke Hat Yai ni. Cuma trafik biasa, jalan biasa. Alright. Sini ya? Straight lah, straight je lah. Bang, mana Alip bang? Ni mana? Belakang. So, kau macam gini je lah. Boleh? Macam gini lah. Oh boleh? Aduh.
Ada berselit. Bayar tak? Ada masa dia tu. Alright guys, kita dah sampai di Hop In Hat Yai. So sekarang kunci dah dapat. Naik bilik dulu, bersih-bersihkan badan. Lepas tu tak ada tahu, kita tak tahu apa plan. So nanti akan belas dalam group lah kalau nak pergi mana-mana tu kan. Masing-masing lunyai kat ni sebab panas. So right, aku rasa right untuk hari ni dah tamat kot. Sambung besok lah. Besok pagi akan terus shoot kat Hat Yai. Ada lagi 2 biji akan sampai malam ni. Diorang gerak tengah hari. So right guys, jumpa on the road besok. Alright guys, dah masuk bilik. So aku share sikit daripada luar. Ni hall. Ni bilik kita orang. Ngam-ngam lah untuk 2 orang. Tak terlalu kecil, tak terlalu besar. So sangat convenience. Ni toilet dia. Maksudnya sangat convenience tu sebab dia tepi jalan. Daripada Danau tu straight aja, tak payah belok-belok terus sampai. Hotel dia betul tepi jalan. Dia straight daripada Danau tu tadi. Dalam sejam lebih sikit kot. Sejam lah lebih kurang. Tapi sebab kita bawa slow kan. So terus sampailah sebab dia kat tepi jalan je. Alright, aku nak kemas-kemas dulu. Aku akan sambung besok kot video. Malam ni tengoklah kalau kita orang pergi makan, aku just tunjuk-tunjuk sikit gitu. Alright. Alamak, dalam budi skor dia tak pasang tu. Tak ada joget ke? Di sopan ni. Ali memang tak boleh. Ali dah kena belasah dengan bini dia tadi. Oh, tadi dia kena. Tadi ya. Dia bang. Oh, dia tanya ni buat tinggal lah. Aku nak sampai. Dah. Ada, oh banyak, oh macam ni. Makan jenis. Oh, makan bulu. Macam menarik kan. Aku tengok ada burger kat situ kan. Yang mana pak? Tak ada pak. Okey. Wan, kita makan ni, Wan. Hai. Nanti digoreng kan. Tang, kampung Maggi, tom yum Maggi, tengok dulu. Tang. Ui, makan ayam. Betul, Pak. Sedap lah.